Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'. Jadi kita nak berkongsi sedikit berkenaan dengan kenapa pentingnya kita mengenali fadail ataupun kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutamanya kelebihan Rasulullah SAW adalah awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Okay. Yang akan memberi syafaat yang pertama, yang syafaatnya akan diterima, dan syafaat yang pertama sekali akan dizahirkan di akhirat nanti adalah yang dikenali sebagai syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra ataupun syafaatul faslil qada'. Maka kita nak lihat apakah kelebihan kita mengetahui fadail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Antaranya adalah seperti mana yang kita akan lihat nanti, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat dengan mengetahui dan ingat tentang kelebihan Rasulullah SAW, maka dia akan lebih dekat dengan kerihatan di padang mahsyar berbanding mereka yang lupa. Saya akan ceritakan sikit saja, ni mukadimah sahaja. Dan saya mulakan dengan mukadimah yang daripada kitab 40 hadis berkenaan kelebihan penghulu para rasul. Jadi insya-Allah lepas ni kita akan tengok sikit kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka saya buat share ringkas saja, okey. Ini adalah mukadimah bagi kitab yang saya dah terjemahkan macam saya sebut hari tu. Itu 40 hadis kelebihan penghulu para rasul karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Maka kita tengok dekat mukadimahnya apa yang disebut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Fahadhihi arba'una hadithan. Ini adalah 40 hadis fi fadailihi, berkenaan dengan kelebihan-kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruha sihahun wa hisan. Kebanyakannya hadis-hadis berstatus sahih dan hasan. Wa qad rattabtuha tartiban hasana, dan aku telah menyusunnya dengan susunan yang baik, memang cantiklah, daripada apa kita panggil awal kejadian sampai hari akhirat, ya. Dan wa akhartu hadithail mi'raj wa syafa'atil uzma li tulihima, tetapi aku mengakhirkan dua hadis yang agak panjang, iaitu hadis Mi'raj, Isra Mi'raj, yang juga berkaitan dengan kemuliaan Rasulullah, dan hadis Syafa'atul Uzma yang sangat penting. Dia panjang sikit tapi sangat penting. Kita kena wafat dalam keadaan kita memahami kedudukan ini. Sebahagian ulama kata ini adalah kedudukan maqam Mahmud. Tiap-tiap hari kita kena duk ingat maqam Mahmud ni dalam doa selepas azan. Dan sebagai ulama tambah lagi selepas iqamah, ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud. Jadi ada tiga kelebihan Rasulullah yang kita kena ingat tiap-tiap kali nak solat. Iaitu wasilah, fadilah, maqam mahmud. Jadi saya tak cadang nak huraikan tiga tu. Cuma saya terangkan dulu bahawa maqam mahmud itu sebahagian ulama mengatakan ia adalah maqam syafa'atil uzma. Okey, baik. Maka kata Syekh Al-Allamah Al-Qadi Yusuf bin Ismail Nabhani, i'lam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul mutawaddi'in 'ala al-itlaq. Ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu orang-orang yang tawaduk. Jadi Rasulullah memang akhlak Rasulullah tawaduk. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sifat untuk merendahkan orang lain dan mengangkat dirinya semata-mata nak berbangga-bangga, tak ada. Wa qad warada anhu alaihi salatu wassalam fi dhalika ahaditsu katsirah, dan banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis berkenaan dengan sifat tawaduk itu kita letak dalam konteks sifat tawaduk. Ada setengah orang yang ada penyakit dalam hatinya, terutamanya golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni memang sifat dia sentiasa nak merendah-rendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dia buat? Dia ambil hadis tawaduk Rasulullah. Rasulullah kata aku ni seorang hamba dan sebagainya, maka dia ambil hadis-hadis tawaduk Rasulullah ni untuk merendah-rendahkan Rasulullah. Ni hati orang berpenyakit.
Sedangkan itu adalah hadis dalam bab tawaduk, bukan hadis dalam bab fadail. Okey, baik. Wa amma ma jaa fi hadhihi al-ahadithi wa nahwiha min bayani fadailihi. Min bayanihi fadailahu, maaf. Min bayanihi fadailahu sallallahu alaihi wasallam fa inna ma dhalika min jumlatid din. Hadis-hadis yang kita nak bincangkan ni ataupun yang Syekh nak letakkan dalam kitabnya ni adalah hadis-hadis fadail berkenaan dengan kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hadis bab tawaduk kita letak dalam bab tawaduk. Itu bukan maknanya Rasulullah tidak ada kemuliaan. Itu bab tawaduk Rasulullah SAW. Tetapi bab hadis fadail ni, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan memberitahu kita kelebihan-kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam, bukanlah untuk tujuan baginda menjatuhkan orang lain dan mengangkat diri baginda semata-mata, tidak. Tetapi kerana itu daripada jumlatid din, daripada agama yang perlu kita tahu. Alladhi yajibu alaihi sallallahu alaihi wasallam tablighuhu, itu adalah daripada pengetahuan agama yang wajib ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dan sampaikan kepada kita. Wala yajuzu lahu katmuhu, dan tak harus bagi baginda untuk menyembunyikannya, sebab kita kena tahu kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyu'arrifa ummatahu rif'ata manzilatihi, untuk baginda sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, memperkenalkan kepada kita betapa tingginya kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan sebab baginda nak meninggi-ninggikan baginda, diri baginda semata-mata, tidak. Tetapi kerana ini adalah satu pengetahuan yang penting dan dituntut dalam agama. Supaya apa? Antara hikmahnya, fayazdadu fi tawqirihi wa mahabbatih, maka umat baginda SAW bila mengenal kemuliaan Rasulullah yang sangat dahsyat ni, maka akan makin menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan bertambah cinta mereka kepada Rasulullah SAW, dan kita pun akan rasa bertuahnya lah, ya Allah, kita jadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Syekh kita mengatakan lagi, wa dzalika min ahammi umuriddin ma'a annaha wahyun minallah, dan mengetahui kelebihan dan kemuliaan Rasulullah SAW ni adalah di antara urusan-urusan atau perintah-perintah agama yang penting, dan ia merupakan wahyu daripada Allah. Kerana Allah SWT berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak bercakap dengan nafsunya, nafsu baginda SAW, tetapi semuanya itu adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila baginda bagi tahu kita tentang kelebihan-kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah daripada wahyu yang Allah perintahkan untuk baginda sampaikan kepada kita. Bukan baginda bagi tahu semata-mata untuk berbangga-bangga. Dan kata Imam Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Yawaqid wal Jawahirah, ini menarik tuan-tuan. Okey. Qala Syekh Muhyiddin radhiyallahu anhu, kata Imam Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu anhu, apa kata dia? Apa kata beliau? Wa inna ma akhbarana sallallahu alaihi wasallam bi annahu awwalu syafi'in wa awwal musyaffa'. Dan hanya sahaja atau semata-mata Rasulullah SAW telah memberitahu kepada kita tentang kedudukan baginda, pemberi syafaat yang pertama, dan orang yang pertama memberi syafaat yang syafaatnya akan diterima. Syafaqatan alaina, kerana kasihkan kita. Kenapa kita kena mati ataupun wafat dengan i'tiqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah awwalu syafi'in wa awwal musyaffa'. Macam kita sebut, sebagian ulama menyebut, ramai ulama menyebut itu adalah maqam mahmud, yang memang kita setiap hari kena doakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat semua maqam mahmud, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa ba'athu maqaman mahmud. Setiap kali azan, dan sebagian ulama tambah lagi setiap kali iqamah, kena ingat semua wasilah, fadilah, maqam mahmud. Kenapa perkara ni kena ingat? Sebab ada kesannya ke akhirat. Apa dia? Linastariha minat ta'abil hasil bidhihabi ila nabiyyin ba'da nabiyyin fi dhalikal yaumil azim. Supaya kita dapat rehat daripada kepenatan yang berlaku disebabkan apa? Orang yang tidak mengenal kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi syafaat yang pertama, dan syafaat yang pertama diterima, dia akan bersama dengan manusia-manusia yang lain.
walaupun daripada umat Rasulullah, kalau dia tak kenal kemuliaan Rasulullah ni, dia wafat, dia bangkit nanti bila dibangkitkan dalam di padang mahsyar, dibiarkan selama 500 tahun sebelum hisab dimulakan, maka manusia pada waktu itu tak ni, nanti kita akan baca hadis yang panjang tuan-tuan berkenaan dengan hadis syafaatul uzma ataupun awalu syafi'in wa awal musyaffa' ni. Jadi manusia pada waktu tu tak tahu, akhirnya mereka pergi jumpa Nabi Adam AS, lepas tu pergi jumpa Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, last kali baru datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak kenal kemuliaan Rasulullah SAW, dia akan bersama dengan umat-umat yang lain mencari orang yang boleh memberi syafaat yang pertama di padang mahsyar untuk membuka hisab, untuk membuka mahkamah Allah. Sebab mereka dalam keadaan dibiarkan, udahlah dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, matahari yang begitu dekat, peluh yang menenggelamkan, dan Allahu Akbar. Ya, tapi tak kenal kemuliaan Rasulullah, maka cari siapa orang yang boleh bagi syafaat. Maka bersusah payahlah mereka daripada satu orang Nabi kepada satu orang Nabi. Tetapi kata Imam Ibn Arabi, siapa yang tahu kemuliaan Rasulullah, dia tak akan susah payah begitu. Sebab apa? Sebab kalau kita tahu, wa kullu minhum yaqulu nafsi nafsi, dan bila manusia bertemu dengan Nabi Adam AS, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua Nabi-Nabi sebut nafsi-nafsi. Hari ni hari Allah sangat murka. Hari yang Allah takkan murka seperti ini sebelum ini, dan takkan lagi murka seperti ini selepas ini. Itu hari mahsyar adalah hari kepuncak kemurkaan Allah. Semua para Nabi, bila orang minta bagi syafaat, mula-mula tu nafsi-nafsi, nafsi-nafsi. Tetapi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa arada i'lamana, maka baginda SAW nak bagi tahu pada kita, bimaqamihi, dengan kedudukan baginda yang mulia tu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, linasbira fi makanina, untuk kita sabar tunggu dekat tempat kita bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustarihin, kita berehat, tak perlu ikut orang-orang ramai tu yang tak tahu siapa yang akan bagi syafaat yang pertama, sebab tak kenal fadail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ta'tiya naubatuhu sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah nanti datangnya giliran baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu tu baginda bersabda, analaha, akulah yang dipilih oleh Allah untuk syafaat yang besar ini, syafaat pembuka hisab, syafaat fasil qada, di mana Rasulullah SAW akan turun di bawah arash dan sujud dan memuji Allah SWT dengan pujian yang tak pernah Allah ilhamkan kepada mana-mana makhluk melainkan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Maka kemudian dikatakan kepada baginda SAW, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa'tu wasal tu'ta washfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan buatlah permintaan dan berilah syafaat. Buatlah permintaanmu akan diberikan, dan berilah syafaatmu akan diterima. Dan pada waktu itu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati, umatku. Allahu Akbar. Ya. Dan Rasul kata, analah. Fakullu man lam yablughu hadzal hadithu, dan setiap orang yang tak sampai padanya hadis berkenaan dengan Rasulullah sebagai pemilik syafaat uzma ataupun awalu syafi'in wa awal musyaffa', au balaghahu wa nasiyahu, ataupun sampai tapi lupa, la budda min ta'abihi wa dhahabihi ila nabiyyin ba'da nabiyyin, maka ke akhirat nanti dia akan bersama dengan manusia-manusia yang lain, penat pergi pada seorang nabi kepada nabi-nabi yang lain. Bi khilafi man balaghahu dhalika, berbeza dengan orang yang sampai padanya pengetahuan tentang kemuliaan Rasulullah sebagai awal syafi'in wa awal musyaffa', wa dama ma'ahu ila yaumil qiyamah, dan dia berpegang dengan kemuliaan ini, dia tahu, dia ingat, dia i'tiqad dengan kemuliaan Rasulullah SAW ini, dia ingat sampai di kiamat. Fa sallallahu alaihi wasallam ma aktsara syafaqatahu 'alal ummah. Jadi orang yang wafat dengan ingat kelebihan Rasulullah SAW ni, dia tidak akan berpenat-penat bersama dengan manusia-manusia yang tak kenal kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan terus bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata imam kita, semoga Allah berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, betapa kasihnya baginda kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kata imam kita lagi, wa inna ma qala fi akhiril hadithi wala fakhr,
Dan kita akan tengok nanti hadis-hadis apabila Rasulullah SAW beritahu, aku ni awalu syafi'in wa awalu musyafa', akulah yang akan pegang panji pada hari kiamat, akulah begini-begini, dan akulah yang pertama akan dibelah bumi, wala fakhar. Maksudnya, aku bagi tahu ini bukan kerana kebanggaan. Ai la aftakhiru bikauni sayyidi waladi adama minal anbiya faman dunahum. Aku bagi tahu kelebihan-kelebihan ni bukan sebab aku nak membanggakan diri aku ke atas para nabi yang lain. Bukan. Ataupun ke atas manusia yang lain. Wa innama qasadtu bidzalika rahatakum minat ta'ab yaumal qiyamah. Tapi aku bagi tahu kemuliaan aku ini supaya kamu sekalian dapat berehat nanti di hari kiamat. Bihukmil wa'di sabiqi li minallah. Kenapa? Kerana maqam mahmud ataupun syafaat uzma ni ataupun syafaat fasal qada ni adalah daripada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak awal lagi bagi baginda sallallahu alaihi wasallam, an akuna awwala syafi'in wa awwala musyaffa', bahawa Rasulullah lah yang akan menjadi pemberi syafaat yang pertama, dan pemberi syafaat yang memberi syafaat yang pertama akan diterima di akhirat kelak. Maknanya apa? Semua jin, semua makhluk manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, pada waktu itu akan ditunjukkan kemuliaan Rasulullah atas segala manusia, atas segala para nabi. Maka Allahu Akbar. Itu yang kita kena sebut semua. Kita kena apa? Jangan lupa wasilah fadilah maqam mahmud. Ati sayyidana Muhammadanil wasilah, tempat paling tinggi di syurga, fadilah kelebihan atas segala makhluk, maqam mahmud, iaitu maqam syafaatil uzma menurut para ulama yang majoriti. Ini saya ambil daripada syarah Maraqi Ubudiyah oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi Al-Bantani. Okey. Ini bukan reka-reka, tak ada reka-reka tuan-tuan. Baik. Maka kemudian kata imam kita, fama zakka sallallahu alaihi wasallam nafsahu illa li ghardin sahih intaha bi hurufihi. Maka Rasulullah SAW tidaklah menceritakan kemuliaan baginda ataupun memuji diri baginda melainkan kerana tujuan yang sahih, tujuan yang betul, niat yang betul, iaitu kasih pada umat dia, supaya umat dia dapat mengenal kemuliaan dia dan nanti di akhirat berehat dan tidak bersama berpenat-penat dengan umat-umat yang lain yang tak mengenal kemuliaan Rasulullah SAW sebagai awalu syafi'in wa awalu musyaffa'. Dan kemudian kata beliau, maka sekarang kita masuk pada hadis-hadis berkenaan dengan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah mukadimah yang sangat penting. Kita kena tahu bahawa ada hadis Rasulullah tu, hadis yang bab tawaduk. Itu bab tawaduk. Itu bukan bermakna Rasulullah tidak ada kelebihan, tapi ada hadis bab fadail, iaitu bab kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara fadilat kita dapat mengetahui kelebihan Rasulullah SAW, terutamanya awalu syafi'in wa awalu musyaffa', adalah kerehatan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal lagi, dan tak perlu berpenat-penat dengan umat-umat yang tidak mengenal kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit tuan-tuan mukadimah, moga-moga memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.